Sebahagian daripada kita mungkin bertanya, macam mana nuzul Quran 17 Ramadan? Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan? Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taharru lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. 17 bukan 10 malam yang terakhir. 17 baru orang kata apa? Baru masuk 2/3, belum masuk 10 yang terakhir, belum masuk orang kata apa juzuk yang ketiga pun daripada Ramadan. Sebenarnya kalau kita melihat penurunan Al-Quran ini ada dua peringkat. Peringkat yang pertama ialah peringkat di mana Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran itu diturunkan secara serentak daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia yang dipanggil sebagai Baitul Izzah. Inilah yang berlaku pada malam Al-Qadar. Inilah yang berlaku pada 10 malam yang terakhir. Salah satu daripada 10 malam yang terakhir. Manakala yang dikatakan 17 Ramadan itu ialah penurunan peringkat yang kedua kali yang pertama. Maksudnya bila diturun ke langit dunia, Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Dan tarikh mula turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW itu dikatakan oleh sebahagian pengkaji sejarah adalah pada 17. Ada juga yang kata pada 20 lebih. Maksudnya ketika mana Jibril alaihi salam kali pertama bertemu dengan Nabi SAW di Gua Hira itu, sebahagian ahli sejarah kata ia berlaku pada 17 Ramadan. Itulah yang berlaku oleh yang diceritakan oleh sebahagian ahli-ahli sejarah. Cuma apabila masuk dalam bulan Ramadan ini, kebanyakan kita memang bertadarus Al-Quran. Sebahagian daripada kita memang rapat dengan Al-Quran. Kerana apa? Kerana bulan ni sinonim. Sama ada dia turun kali pertama dalam dunia ini pun berlaku pada Ramadan. Dia turun serentak daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pun pada bulan Ramadan. Bahkan ada hadis-hadis Nabi SAW itu bila masuk bulan Ramadan, Nabi bertadarus dengan Jibril.